Okay, Assalamualaikum. So, saya akan masuk dengan the first topic yang saya nak bincang dengan korang. So, kalau korang nak tahu formula apa yang saya gunakan dan apa yang saya buat, dan macam mana saya buat benda-benda ni semua, sebenarnya saya seorang trader yang menggunakan naked chart SNR yang sangat-sangat mudah. Tak payah dah korang nak kena ada konon-kononnya indikator bagi korang fly, bagi korang junam. Tak ada. Kita ni memang naked chart. Korang tengok saya punya chart kosong je. Sebab apa? Experience, tajamkan mata, tengok, jalan. So, saya akan ajar dekat korang benda yang basic, iaitu definisi key level sebenar. So, definition key level. Untuk kita nak faham key level ni, key level dia kena pakai satu benda. Okay, dia kena pakai satu pattern. Minta maaf, key level saya letak sini key level bagi korang nampak. Kita nak kena tandakan key level ni dengan cara yang betul. So, dia ada bentuk yang ni, kita ada bentuk ni, kita ada bentuk yang ni. Tanda atas, tanda bawah. Dan kalau korang tahu, ini pun adalah key level juga. Bentuk-bentuk W dan bentuk-bentuk M. So, total kita ada 4 bentuk. 4 bentuk. Pastikan 4 bentuk ni dia besar dan juga besar. Kalau korang tengok macam mana korang nak mudahkan mata korang, sila masuk ke dalam line chart. Okay, so sekarang ni kenapa dan apa kegunaannya key level? Saya tak kisah kalau korang ni sejenis yang suka trade pakai indikator ke Fibo ke, ada je ramai yang target Fibo nak pakai kat sini. Sekali dah sampai, ramai ada je yang target Fibo, dah tahu dah Fibo dah sampai kat sini, sekali boleh target buy, pop junam juga. Betul tak? Sebab apa? Korang tak tahu key level korang kat mana. Korang tak tahu arah direction korang nak pergi ke mana. Korang semua blur. Faham tak? Korang tak tahu nak pergi ke mana. Korang tak tahu harga tu akan berhenti ataupun dia akan sambung. Faham tak? Seterusnya saya nak bagi tahu korang satu benda lagi. Ada je yang pakai contoh RSI lah, moving average, Stoch, bagai semua dah nampak dah boleh buy. Sebab apa? Dia dah melintas entah apa, saya tak faham lah. Tak menjadi, terus menjunam. Okay, so sebab tu saya lebih suka menggunakan naked chart. Key level ni tujuan dia adalah untuk korang lihat direction korang secara on point, secara naked chart. Sebab satu hari nanti kalau tiba-tiba korang, takkan korang nak mengharapkan dekat indikator sangat selama-lamanya. Tidak. Kita akan guna direction. Kita akan cari key level. So, saya akan cari bentuk yang pertama. Saya akan ajar korang macam mana korang nak tandakan. Okay, yang pertama sekali, nampak tak ni? Nampak tak dia menggerak secara besar? Kan tadi saya bagi tahu cara nak tandakan dia simple je. Tandakan yang bucu bawah. Contoh, harga kat mana? Harga dekat sini sekarang kan? Okay, kita akan tengok dekat sebelah kiri dia. So, kalau harga dekat sini, kita akan tengok ada apa dekat sebelah kiri dia. So, kita ada key level yang pertama. So, ni adalah key level saya yang pertama, tuan-tuan dan puan. So, tanda. Seterusnya, kalau contoh, lupa nak bagi tahu time frame. Time frame yang korang boleh gunakan adalah day time frame, weekly, the daily dan juga H4. So, kalau contoh korang nampak key level menggerak secara besar, korang tandalah dekat daily. Kalau korang nampak dia menggerak secara besar, korang tandalah dekat daily. Kalau korang masuk dekat H4, korang nampak dekat H4, tandalah dekat H4. Tu je, tak susah pun. Tetapi korang kena tahu apa yang korang nak kena tanda. Faham tak? A, V, W dan juga M. Ini bentuk-bentuk yang korang nak kena tanda. Seterusnya, kalau contoh yang Arif, dia pecah je lah yang Arif kat bawah ni, tengok kat sebelah kiri ada apa. Faham? Gunakan dia sebagai destinasi yang seterusnya. So, saya akan tandakan dekat bawah ni. Saya tandakan cantik-cantik, molek-molek untuk korang semua. Tapi korang kena belajar lah, jangan jadi pemalas. Betul tak? Nak berjaya bukan senang. So, kita dah ada 2 zone. So, sekarang saya akan masuk ke dalam H4 pula. Saya akan tengok ada apa dekat H4 ni. Okay, contoh
Contoh, sini adalah support. Maksudnya sini, korang dah tahu dah. Korang dah tahu sini adalah daily support. Betul tak? Tentu bila kita dah target untuk nak buy, korang dah ada confirmation nak buy, harga pun terbang, Alhamdulillah, mesti korang kena tahu dekat mana seterusnya, apa yang akan ada seterusnya. Betul tak? Untuk saya senang je. Kita dah tahu dah kalau sini adalah daily support, mesti kita kena tahu kita kena ada resistance. Dekat mana resistance tu? Kat mana? Cuba korang tengok betul-betul. Okay, kalau harga dah naik, saya akan tengok dekat sebelah kiri dia. Sebelah kiri ni ada apa-apa? Tak ada. So kita akan tengok dekat sebelah kiri ni. Faham tak? So cuba korang tengok sini. Sini adalah support yang telah dipecah, boleh jadi sebagai resistance yang seterusnya. Faham tak? Nampak? Okay? Sebab korang kena sentiasa tengok dekat sebelah kiri. Sebab jangan korang fikir, okay, sini harga dia, korang nampak sini sebagai resistance seterusnya, tetapi korang tak sedar yang okay, korang pun duk sibuk cari buy, boop junam terus. Sebab apa? Korang tak sedar dekat sini pun ada halangan roadblock yang seterusnya. Perkataan roadblock ni daripada dulu sampai sekarang saya pakai. Fenomena perkataan roadblock ni saya yang cipta. Wah, tiba. Nampak? Perkataan roadblock. Sebab roadblock ni memang sentiasa akan ada dekat dalam trading. Okay, roadblock. So, daripada 4 tahun, 5 tahun, setiap kali saya mengajar, saya akan sentiasa sebut pasal roadblock ni. So, cuba kalau korang tengok dekat sini. Nampak? So, sini adalah support. Nampak? Support yang telah dipecah menjadi sebagai resistance yang baru. Dan kemudian sini pun adalah sama. Support yang telah dipecah. Nampak? Support yang telah dipecah menjadi sebagai resistance yang seterusnya. So, sekarang kita akan masuk dalam candlestick. Saya akan terangkan dekat korang apa yang saya nampak dan kenapa saya nampak macam tu. Okay, masuk H1 lah, senang sikit. Okay. So, sekarang ni untuk kita nak fahamkan jalan cerita. Okay, untuk kita nak fahamkan jalan cerita, senang. Kita dah tahu sini adalah H4 resistance, sini adalah daily support, sini adalah H4 resistance. Kita fahamkan yang kita cuba target untuk kita nak cari setup buy dulu. Setup buy dulu sehinggalah ke kita punya H4 resistance. Kemudian baru kita boleh tentukan sama ada kita boleh sell ataupun tidak. Dan tak semestinya dekat setiap support, walaupun sini key level korang, tak semestinya korang boleh cari sell. Korang boleh cari buy. Faham tak? Tak semestinya dekat support daily support ni korang boleh, dekat daily support ni korang boleh cari buy. Tidak, sebab kadang-kadang boleh je dia pecah, break, sambung junam. Faham? So, saya nak bagi tahu korang sekarang, inilah cara yang sebenar untuk korang nak tandakan key level korang. Sebab korang akan start faham dekat mana korang nak kena fokus, apa lagi yang korang nak kena cari, apa lagi yang korang nak kena buat. Okay, contoh kita dah tahu dah. Sini adalah support, sini adalah resistance, sini adalah support, sini adalah resistance, sini adalah support, sini adalah resistance. Satu hari nanti, satu masa nanti mesti dia akan pecah. Kita boleh cari lagi sell kita, peluang-peluang untuk nak sell kalau ada confirmation. Barulah kita boleh dapat perjalanan 400 pip tu, kita betul-betul maksimumkan habis-habis. Kita punya maksimumkan tu habis-habis. Faham? So, sama juga kalau tiba-tiba harga dia terbalik, dia tiba-tiba pacak. Okay, sideways, tiba-tiba harga pun pacak ke atas, datang balik, kita cari peluang buy kita tu. So, kita cari buy dekat sini, kita boleh cari buy dekat bawah ni juga. So, ni dinamakan sebagai key level. Okay, daripada point A dia sampai ke point B. Daripada point B boleh tak dia sampai balik ke point C. Point C boleh tak sampai balik ke point D. So, ni dinamakan sebagai key level. Pastikan korang tandakan dengan betul. Faham? Alright? So, itu saja pasal key level. Tak perlu saya nak terangkan banyak. Korang nampak